Mana nak cari lagi guys? Earbud padu tapi harga dia murah gila. M30 Pro. Ada ENC guys. Nampak tak? Tapi earbud dia lain macam sikit design dia. Itu dia guys. Lawa babe design dia ni. So guys, apa yang bestnya dengan M30 ni? Korang tengok lah. Battery indicator dia nampak sampai keluar. And then bila kita buka, ui lawa babe dia punya design untuk earbud ni. Nampak tak tu? Uish. Jom kita cuba. Masuk ngam babe dengan aku punya telinga. So tengok. Alright, nampaknya memang tak lucu Memang masuk ngam gila. Okay guys, efek ENC dia tu memang berkesan. So jom kita play lagu. Alright, ini pun dah cukup kuat dah guys untuk nak dengar yang biasa. Kalau kita kuat lagi, memang kuat guys. Kuat ni boleh tahan kuat guys. Okay, dari segi bass dia agak sedap lah. Dia above average lah. Dengan harga dia yang murah, design dia yang padu, aku rasa benda ni dah berbaloi untuk korang beli. Benda ni berguna juga tau sebab dia ada port USB untuk kita nak charge kita punya phone. So dalam waktu kecemasan, benda ni boleh jadi power bank. Dan lagi satu, dia ada tambahan daripada M10 yang mana dia ada lampu kat sini. So kalau waktu gelap-gelap kan, boleh lah kita guna untuk solo. So guys, harga dia tak mahal mana. Dan sekarang ni, seller tengah buat combo tau. Kalau korang beli M30 sekali dengan M10, harga dia memang murah gila. Korang boleh dapatkan dekat beg kuning di bawah.